Muslimin muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam bulan Zulhijjah ni, hak sampai dalam hadis Nabi saat ni tu, maknanya hak kita kena rebut tu 10 hari pertama saat ni tu. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau kita cek dalam kitab dia ada pandangan tersendiri berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dia kata mana? Bila mana dengar hadis berkaitan dengan hebatnya amalan 10 Zulhijjah ni sehingga dapat kasih sayang Allah, siapa begitu maka kata Ibnu Hajar, apa sebenarnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni jadi keutamaan untuk kita rebut buat amal soleh situ. Apa tu? Kata Ibnu Hajar, kerana 10 hari ni menghimpunkan seluruh ibadah hak besar. Dalam 10 hari ni beripung 10 beripung ibadah hak besar-besar duk sini belaka. Gapo dia benda tu? Ya pertama semaya. Hak semaya ni memang hak sama-sama dah kita buat. Rutin kebiasaan dah 5 waktu kita buat sama dah. Lepas tu semaya sunat sama dah. Ni ibadah besar. Ibadah hak paling besar sekali dalam kehidupan kita ni gapo dia kak? Teraroyak kali. Hak paling besar sekali. Ranking utama sekali. Penentu masa depan kita di akhirat. Gapo dia dah? Solat. Semaya ni, kalau nak banding dengan ibadah lain, hak lain-lain Nabi terima melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Terima mana? Terima di Madinah. Waktu turun. Jibril waktu turun. Semaya ke mana semaya? Semaya ni Jibril iringi Nabi naik ke langit. Dengan sebab ketinggian ibadah semaya ni. Jibril iringi, Mikael iringi Nabi. Jadi bodyguard Nabi naik ke langit. Merentasi 7 lapis langit. Sidratul Muntaha Mustawa. Terima tepat hak paling tinggi di arash Allah Ta'ala no, pentaklifah semaya. Waktu turun. Dah. Maka terkumpul dalam bulan Zulhijjah ni juga 10 hari pertama ni juga ibadah yang paling besar. Kita kena jaga semaya semolek-moleknya, jaga semaya fardu buat dengan cara berjemaah. Jangan tinggal. Ejahlah ke mana-mana. Rumah ke mana ustaz? Tak ada nak mari. Buat jemaah juga rumah. Kalau tak ada nak mari masjid, buat jemaah juga dengan kelompok kecil kita yang ada rumah. Dengan anak-anak kita. Lah gitu, ajar gitu. Jangan biarkan dalam rumah kita saat ni, hak ni semaya juru ni, hak ni semaya juru ni. Lala sekali banyak juru semaya. Lepas tu nak buat mana? Biasa tepat. Bilik semaya contohnya. Khusus situ tu, kita semaya dengan cara berjemaah. Kalau ada suami tak ada nak pergi masjid dengan sebab dia lewat ke gapo semua sekali, biar dia jadi tu imam.